Syaza, seriusnya muka tu. Jomlah lepak, semua kawan-kawan ada tu. Dia? Maaflah, saya tengah baca ni. Best baca buku ni. Rasa macam tak nak berhenti pula. Sejak bila baca buku ni? Sejak sekolah kita lancarkan program nilam lah. Oh ya, program nilam tu kan galakkan murid membaca dan rekodkan bahan bacaan. Betul tu. Nilam maksudnya nadi ilmu amalan baca. Lagi banyak buku kita baca, lagi banyak ilmu kita dapat. Wah, menarik tu. Jadi bukan sekadar membaca buku teks je lah. Bukan, kita boleh baca buku cerita, buku fakta, majalah pendidikan, komik berilmiah, semua boleh direkodkan dalam sistem nilam. Wah, macam itu saya nak rajin membaca lah. Mana tahu saya boleh jadi pembaca terbanyak tahun ni. Itulah yang kita nak. Membaca tu jambatan ilmu. Dengan membaca, kita dapat capai impian kita. Jadi sempena program nilam SK Tok Day tahun ini, TVTD membawakan khas untuk anda semua. Video pelancaran program nilam sekolah Pasaran Tok Day. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di TVTD TV PSS Sekolah Kebangsaan Tok Day. Alhamdulillah, selesai sudah majlis pelancaran program nilam Sekolah Kebangsaan Tok Day bagi tahun ini. Semoga program ini menjadi titik permulaan budaya membaca yang lebih hebat dalam kalangan SK Tok Day. Saya Syaza dan saya Dia. Jumpa lagi di TVTD TV PSS Sekolah Kebangsaan Tok Day.